Jabatan Penjara Malaysia memaklumkan seorang anggota penjara telah didakwa di mahkamah manakala 5 lagi kaki tangan sedang berdepan prosiding tindakan tata tertib susulan insiden yang berlaku di penjara Taiping Perak pada 17 Januari tahun lalu. Jabatan Penjara Malaysia dalam kenyataan berkata pihaknya memberikan kerjasama penuh kepada Polis Diraja Malaysia PDRM bagi memastikan siasatan dijalankan secara bebas, telus dan menyeluruh. Jelasnya hasil siasatan tersebut telah membawa kepada pertuduhan terhadap seorang anggota penjara di bawah Seksyen 304-B Kanun Keseksaan. Sebelum ini media melaporkan lebih 100 tahanan di penjara Taiping diserang kira-kira 60 warden pada 17 Januari 2025 ketika proses pemindahan dari Dewan B ke Blok E menyebabkan seorang tahanan Gan Ching Eng 61 tahun maut. Susulan itu, panel inkuiri awam Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia Suhakam mengesahkan berlakunya pelanggaran hak asasi manusia terhadap tahanan semasa dan selepas insiden tersebut.